Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisya Adelia bersama wakil murid di SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Okey, boleh tahu awak perkenalkan diri awak dahulu? Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Danish Haikal bin Syahrini Fitri. Boleh panggil saya Danish. Saya pelajar Angkatan 5 dan Ketua Pengawas SMK Seksyen 5 Wangsa Maju. Wow. Okey, sejak bila belajar di SMK Seksyen 5 Wangsa Maju dan bagaimana perasaan awak sebagai warga sekolah ini? Saya dekat sekolah ni daripada Form 1 lah, tahun 21. Tapi tahun tu PKP berlangsung. Jadi tak dapatlah full experience sebagai junior tu. Tapi apa-apa pun saya still rasa bangga, rasa bertuah dapat jadi sebahagian keluarga besar ni. Pada pandangan awak, apakah perkara paling istimewa atau unik tentang SMK Seksyen 5 Wangsa Maju berbanding sekolah lain? Bagi saya lah, mungkin jawapan saya ni pelik sikit. Kebun sekolah. Kebun sekolah? Kebun. Saya tahu pelik sikit. Tapi kebun. Kenapa kebun? Kenapa? Okey, ni panjang cerita je sebenarnya. Saya pendek kan? Pendek lah, Mak. Okey, so sebenarnya pada awal, kebun tu kita guna untuk silibus pendidikan khas. Tapi sebab silibus dah bertukar, kebun tu dia diserah oleh pihak sekolah. Diserah kepada pihak sekolah lah. So pihak IBG, pengawas sekolah, kelak kita semula pun usahakan kebun tu. Jadi kadang-kadang Danish ada terlibat jugalah dalam kebun tu juga. Wow. So setakat ni tanaman kita banyak betul. So tanaman tu macam cendawan, jagung, banyak lah. So tanaman tu, hasil tanaman tu kita jual lah dekat ibu bapa dengan kat guru. Tapi boleh bawa balik tak tanaman tu? Belilah. Beli. Okey, boleh tahu awak kongsikan pengalaman awak dalam aktiviti kokurikulum, kelab atau pertandingan yang menarik di sekolah ni? Apa-apalah. Kalau sekolah tak ada pertandingan tu salah menipu kan? Betul. So pertandingan, banyak sebenarnya pertandingan yang saya sertai. Tapi saya rasa yang paling crucial, Explorers. Explorers. Kenapa tu? Dia tak kisahlah minggu akademik ke, minggu membaca ke, bulan kemerdekaan ke, dia tetap wajib buat Explorers tu. Kenapa? Sebab dia tak cabar fikiran murid je. Untuk murid cakap dengan lebih fikir dengan laju. Dia uji kecergasan, kesabaran, stamina murid juga. Jadi ada juga lah kelebihan dia dalam pertandingan tu. Okey. Boleh tanya soalan lagi? Boleh, okay. tak masalah. Bagaimana hubungan antara guru dan murid di sekolah ini? Apa yang menjadikan hubungan itu istimewa? Okay. Soalan ni sensitif sikit saya rasa. Sebab jangan sekali nak cabar hubungan guru dengan murid kat sekolah ni. Hubungan dia rapat tu macam rapat orang ikat mati. Ikat mati? Sebab dia susah nak putus kan. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab cikgu dengan murid lepas habis PM pun habis sekolah, dia still keep me contact. So jadinya saya pun sepanjang saya sekolah kat sini, saya nampak dah ada senior, ada je satu hari tu senior datang jenguk cikgu. So saya rasa macam, wah, hubungan dia rapat betul. Saya pun nak jadi macam tu lah. Tapi satu hari Dek ni akan buat benda tu lah. InsyaAllah, doa yang baik. Amin. Okey, apakah kemudahan di sekolah ini seperti makmal komputer, perpustakaan, surau atau dewan sekolah yang memberi kesan positif kepada pembelajaran awak? Kemudahan. Kemudahan setiap sekolah ada. Sekolah ni pun ada. Tapi saya paling suka kat sekolah ni ada smartboard dengan smart TV kat setiap kelas. Apa yang membuatkan itu kemudahan bagi awak? Kenapa bukan benda lain? Kenapa smartboard juga? Kenapa smartboard juga? Okay, dia smartboard ni dia letak dalam setiap kelas kan. So jadinya murid senang lah akses smartboard tu. Time exam pun boleh guna. Tapi bukan time exam lah, time sebelum exam. So personally saya pun guna smartboard tu. Saya search kod-kod dekat online nak guna dalam karangan. So lagi lah gramatis sikit karangan tu. Gramatis. So far result okey. Membantu tak smartboard tu bagi awak? Membantu sebenarnya. Tapi saya rasa membantu bukan saya je, semua orang pun membantu. Alhamdulillah. Okey. Bagaimana sekolah ini menyokong bakat dan potensi murid dalam bidang akademik dan bukan akademik? Akademik dan bukan akademik. Ya. Okey, bagi akademik saya rasa banyak je potensi murid-murid. So sekolah ni dia macam nak bangkitkan potensi tu. Dia adalah buat kelas tambahan, ada buat majlis anugerah akademik, ada buat Star Sosivian. So saya rasa semua program-program yang sekolah buat ni dia akan bagi motivasi kat murid.
Jadi dia memberi kesan impak yang positif lah kepada awak. Betul. Lepas tu kalau bukan akademik, kat sekolah ni kita ada sukan, tapi banyak lah tu daripada segi banyaklah subjektif. Dia macam seni jugalah. Lepas tu ada tarian. Tarian. Tarian sekolah kita orang, alhamdulillah lah, sentiasa dapat johan. Alhamdulillah, rezeki kan. Okey. Bolehkah awak kongsikan satu kenangan yang awak takkan lupa sepanjang berada di sekolah ini? Kenangan manis. So macam kenangan manis lah. Boleh lah, takkan nak cerita yang pahit pula kan? Alamak, okay. Kenangan manis banyak lah nak pilih sebenarnya. Tapi saya rasa ada satu kenangan saya nak cerita ni. Okay, so jadi masa tu tak silap saya form 4. Ada masa tu ada program yang libatkan semua form. Lepas tu ada satu senior ni, dia bawa gitar dia. Lepas tu dia dengan member-member dia pergi kat tengah dataran buat bulatan. Lepas tu sama-sama dia nyanyikan lagu Pulang yang Insomniacs tu. Lepas tu lama-kelamaan murid-murid pun start berkumpul. So macam dia jadi macam satu event tau, macam dekat music festival jadinya macam. Tapi tu tak dirancang lah. Itu memang secara memang macam random lah. Random tiba-tiba. Masa tu saya tengah buat kerja tau dekat PA system. Tiba-tiba saya dengar lagu, saya pun join. Cikgu-cikgu pun tengok dia macam terharunya. Jadi apa pun mengikut vibe jugalah. Ya betul. Okey. Apakah harapan atau pesanan awak kepada rakan-rakan serta murid baharu yang akan menyertai SMK Seksyen 5 masa maju ni? Yang akan sertai lah ni lah. Okay. So saya rasa inilah pesanan saya. Jangan malu, jangan segan. Datanglah ke sekolah ini. Kita orang akan welcome korang dengan penuh kasih sayang. Kasih sayang lah. Okey. Dalam satu ayat, bagaimana awak ingin gambarkan Seksyen 5 masa maju ni? Macam awak terdetik je kat fikiran awak tu. Satu ayat? Satu ayat je? Satu je lah, nak banyak kan. Lama pula podcast ni. Satu ayat tak, bagi saya fikir. Okay, saya ada satu ni. Okay, Seksyen 5 masa maju ni, dia seperti rumah yang kedua. A safe haven for all. So dia adalah kekurangan dia, adalah yang benda yang perlu improve, boleh lagi improve. Tapi dia all the good things, all the positive things, dia balancekan imperfection tu. Betul, tak semua benda perfect dalam dunia ni. Ya, betul. Okeylah, terima kasih. Terima kasih jumpa saya. Sama-sama, jumpa lagi.